Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah setelah sekian lamanya tak turun mancing, hari ni turun mancing. Turun pergi casting lah guys. Trip nanti sampai kat spot nanti aku beritahu. Ni dekat parking kereta. Pagi yang indah, berkabus. Cuaca pun alhamdulillah. Ada nampak matahari naik tu. Semuanya masih berkabus lah. Kawasan ni kawasan parking. Kawasan parking kereta. Bukan lama menyepi kan. Cumanya kekangan masa dari segi kerja lah. Nak cuti susah. Jadual kerja seminggu cuti. Dekat overseas. Aku tak kerja kat sini. Aku kerja tak kerja dah kat Malaysia ni. Dah transfer ke Australia. Tak apa, jom kita pergi kat bawah. Tempat kita letak barang. Tempat kita naik boat. Kat jeti lah maksudnya. Jom. Mesti kawan nak tahu aku turun dengan siapa tak? Aku seorang je ni. Jom. Betul lah. Hangga tak? Besar bok. Berat gila. Mana? Hari ni? Boleh tak? Alhamdulillah, okey. Turun dengan adik ni kan? Turun dengan adik sendiri, adik kandung lah kan? Dengan hari tu turun dengan Abang Tokak dengan juruhaluan dia Along. Sekarang ni Along tu dah jadi boatman. Turun dengan Along lah. Abang Tokak kita ada kerja. Ada kebun katanya. Murah rezeki lah Abang Tokak. Along tak ripu ni. Hello. Long tak dengar. Awak cakap kau tak dengar. Kau dah sampai kat jeti ni. Bantai. Tak dengar. Balas. Tunggu Along ni, tunggu boatman. Sekejap lagi sampai ni kot. Janji pukul 8 macam tu lah paling lewat. Cuaca di pagi hari tepi sungai sungguh mendamaikan. Jadi hari ni trip yang sebenarnya aku dengan Zahar trip Sungai Sepia. Sungai Sepia kali ni memang main jauh. Sepatutnya trip kali ni 6 hari 5 malam. Tapi aku pendekkan kepada 5 hari 4 malam disebabkan kekangan masa. Ada kerja. Lepas pada trip Sungai Sepia ni nak turun ke Kampar, Perak. Itu kira lunyai lah badan. Agak ada rezeki kan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimudahkan rezeki, insya-Allah, amin. Boatman kita Along. Mana sini? Jadi nanti aku akan tulis dekat description detail nombor kontak Along. Jadi kalau korang nak datang ke Sungai Sepia nanti, boleh kontak, tekan je dekat tajuk tu. Nanti senang lah. Nak kau team, nak hubungi Along ni senang. Sebelum memulakan perjalanan, marilah kita baca doa dulu lah geng. Sambil-sambil ni. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi azamil khairi ma fihi wa na'udzubika min syarri azamil syarri ma fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami mohon padamu kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung daripada-Mu keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala sesuatu itu Engkau dah yang Maha Berkuasa menentukannya. Amin ya Allah. Long. Luncur, lancar. Along nak prepare barang je. Besok kita melempar, kita kena melempar. Ikat tadi snack, tak pasti lagi nak pakai apa lah. Dia orang apa lah. Kita tengok lah dia orang apa yang ada. Tak reti juga ni. Sebab lama tak ni nak cuba dia orang ni. Dia orang daripada Great Hunting Birthday macam tu. Tak macam mana snack tertinggal. Oh jeng. Ni pun snack bukan pinjam, ambil yang Zahar punya. Cuba yang pertama. Lama tak mancing ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, semalam kecewa tu kan. Semalam kena hujan semalam. Hari ni hari kedua ni. Assalamualaikum. Selamat pagi korang semua. Sambil tunggu Along masak tu, aku pergi casting tu. Aku tukar bateri tadi. Aku
GoPro hang. Pagi ni mari kita cuba dulu lah. Okay. Tak ada mood terus malam ni. Aku kena hujan. Hai sungai keruh. Jadi aku tak buat rakaman. Bateri hang. Sebab tak kena semalam. Strike keluar. Alhamdulillah. Strike keluar. Ni cakap rezeki aku off record tadi. Alhamdulillah. Oh. Syukur. Strike juga akhirnya ha. Alhamdulillah. Ya Allah Tuanku, rezeki. Alhamdulillah rezeki. Buah pujuk buah pujuk. Menggunakan Shimano Stella saiz 1000 tahun 2022 dan menggunakan inline spinner. Rosari buat saiz 4 spinner lah kan. Sekarang ni dulu inline spinner, sekarang spinner. Gila. Gila lah geng. Loh. Ketua tangan. Betul. Baru nak jaga angle. Mantap. Terbaik. Dapat suka dah. Dapat macam ni pun suka. Ada rasa. Jom. Hop. Duduk benang. Ada laut dah. Tarik lah. Tahan lu. Tarik. Lepas sikit. Sorang tahan, lepas. Sorang tahan. Sangkut batu lah. Jangan kasih lah kalau kawan aku. Tak. Tengok. Selamat rasanya. Alhamdulillah. Pakai lens spinner tengok. Sama-sama. Nak cari lesen tengok. Lepas. Tak apa. Lepas. Aduh. Tak lekat. Oh, cium saja. Tak lekat. Bidik sikit. Oh, lagi depan. Sayanglah. Aduh, cium saja pula. Strike. Alhamdulillah. Sebagus.
Sebagus kan, sebagus. Belut ni. Baru dia main slow sikit, diam sikit sebab ada sini kawasan kaki. Apa tu? Bismillah. Mana dah ni? Dapat. Dapat. Mesti. Ada keluar. Wah, pokok aja. Oh, kena. Kena ke lekat? Kena tadi kaya tu. Jetik. Buat kendor, jetik. Layang. Dah kena. Layang ni. Tak nampak tuang lagi ni. Ajiakan. Baga. Oh. Baga. Alhamdulillah. Lesen pertama Lesen pertama. Alhamdulillah. Oh. Kat ikan sikit. Oh, dia tu tu. Bawa kita. Subhan Roza. Sebarau saya yang pertama. Alhamdulillah ada lesen, mantap. No, Ha, sayang ha. Main sini. Lepo lu. Sayang. Lepas pada lekat tadi, strike kelawar tu. Mana strike kelawar tu? On. Long kejap long, ni player dia long. Dalam ni. Tu. Dah tu macam ni kelawar tu. Ini kelawar. Macam ni kelawar. Minta maaf dah je. Kelawar je. Strike kelawar tu. Oh. Aduh, betul-betul pakai buntat ni. Aduh. Dalam sejarah je. Oh, terbang. Bye. Oh, lepas. Sama dia kak. Aduh. Sensor severe. Kalau go apa entah. Lupa lah. Long, atas sikit. Aduh. Gila. Ui, Allah tak lekat. Ya Allah tak lekat ha. Strike ni. Semoga. Lebih semoga. Not far away. Tak tahu kenapa kulit dia. Faham balik. Sini.
Cepat. Alhamdulillah. Start. Alhamdulillah. Start. Start. Kejauh. Tu kerja kita. Tu Zahra. Zahra pun strike ke tu? Suka lah Zahra. Ada lesen banyak. Alhamdulillah. Ni ikan tengah sekejur kita. Ni cabut berat Zahra. Kalau nak buat lauk ni tak tahu halung nak tok. Tak double strike. Dah duduk belakang. Tapi saya lebih kurang. Saya lebih kurang. Dah pakai tu. Pakai apa ni? Spoon. Saya lebih kurang. Tak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kayu, ada kayu. Keloh saya. Ngelok dah, nak ngelok dah ni. Ada kayu situ. Putus macam. Tak faham benda tu. Memang kena bagi ke dia ni. Memang tempat dia dah tu. Sayangnya lah putus yang kena buli. Cuba dah terjun dalam air. Tak apa nak buat. Tak ada rezeki tu. Drag tak berhenti keluar. Gila. Kita cuba lagi, cuba lagi. Ketar ni tau. Ketar tengah ni. Sabar je. Jangan kan. Aku baru tukar bateri. Tukar bateri, tengok tu kerak tu. Kasar. Alang cakap sekilo 8 ada tu. Mana nak mana? Basuh. Tukar bateri tadi. Allahu Akbar. Minta maaf yang tak ada AC. Macam mana? Aduh, bateri pula habis dalam minit tadi. Tak perasan pula bateri habis. Yang penting naik tu lah. Memang sedap UA. Tengok layar ni. Tapi tak cekak ni. Ketat sikit drag. Ketat sikit drag. Risau. Tapi sampai dekat dia longgar balik sikit. Sebab nampak mega tu dekat dah nak naik juga. Dekat. Takut tadi macam tadi. Air hijau tu macam ni. Ni video ni. Tak boleh belah ni. Matahari belah ni. Kena duduk belah ni juga. Dah ada dekat sikit lagi. Oi, gini pun lawa je. Gini pun lawa. Terbaik bosku, terbaik. Ini mantap namanya. Terbaik bosku. Tak, Haji nak tengok, nak nampak ni. Nak nampak apa ni jawab sekejap Dekat sikit dekat menggunakan apa ni spoon kena sini. Tak, sekejap. Ni nak ambil gambar ni kan sambil-sambil nanti aku crop ataupun aku screenshot lah. Ha buat gitu boleh biar lama sikit apa nanti aja. Nampak mesej tak? Nampak. Okey. Atau dekat sikit. Kedekat ikan. Waktu barulah daripada kepala ambil kekor. Kepala ambil kekor. Macam ni pula. Sekejap. Pasti nampak je tak? Nampak? Nampak. Okey ha. Lepas tu?
Atau mari dekat, mari dekat. Dekat kepala ke ekor. Ke ekor aja pegang macam ni, ekor. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah rezeki. Jom kita pergi kat pemain kita. Pemain tolong adjust sekali. Nak gambar ke? Pondok ke? Betul tu apa? Ikat ah. Okey betul. Bagi dulu. Oh, jangan lah. Pegang tak ada gerik lagi. Dah tak bawa kan? Oh, tak bawa. Oh. Tengok tangan tu. Rasuk. Anggaran berapa long? Minit gemuk ni? Kilo 8 Kilo 8 dia? Hampir 2. Hampir 2 kilo orang cakap. Mantap. Walaupun semalam berduka, sampai aku tak ada mood nak bersembang. Hari ni dia bagi rezeki lawa. Hari memang lawa kan. Sungai Sepi hulu-hulu ni. Okey, kita teruskan. Masa suntuk lah. Sebarang. Lepas balik. Sebarang kita lepas balik. Sebarang yang ambil ni. Lepas balik. Bye. Mantap. Alhamdulillah. Ni wang. Asal ni wang. Anak dia wang. Tuh. Bye. Alhamdulillah. Strike. Strike. Kita tahan saya. Kecoh. Kencur ke ni. Besar ke ni. Alhamdulillah. Kamu tarik sana. Okay, jangan ngalat sini. Tarik sana. Kamu sini senang. Oh, saiz. Oh, menggunakan ni sensor Xavier. Kalau go. Ni saiz dia. Mantap Alhamdulillah. Oh, baby sebarang. Tak berasa tu. Baby. Balik kisah kat dia. Bye. Keluar. Kenapa? Strike. Alhamdulillah. Sebarang sebab kejor. Tengah.
Ya, tengah kita. Pakai spoon. Sebab tadi pakai gewang, kita tukar-tukar. Allah Akbar. Dengan cara saya ni, kita lepas balik. Catch and release. Bye. Bye. Alhamdulillah, mantap. Vlog pada hari pertama dan hari kedua ini aku akhiri di sini. Disebabkan duration terlalu panjang, jadi aku pendekkan. Jadinya aku pecahkan kepada dua bahagian, di mana ini adalah bahagian pertama. Dan bahagian kedua lebih banyak aksi, lebih banyak yang bersaiz dan lebih mencabar. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan. Kalau korang suka channel Caster Diary ini, jangan lupa untuk subscribe, share, like dan komen. Untuk itu aku Ajih Caster Diary minta diri dulu, sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu, InsyaAllah. Assalamualaikum korang semua. Bye bye.